Assalamualaikum guys. Berita saham IPO hari ini. Pen Merchant Berhad kan disenaraikan ditawarkan di MITI untuk pelabur-pelabur Bumi Putra kan. Ada 114 juta saham yang diperuntukkan. 52 juta untuk private placement, 14 juta untuk pink form, director dan lain-lain. Kemudian 45 juta untuk Malaysian Public. Kan, lepas tu ada pula 18 juta dalam bentuk private placement untuk selected investors lah, offer for sale kan. Saham ni basically saham steel lah, besi kan. Dia punya bank penasihat adalah Affin Hwang Investment kan, nak masuk dalam ACE Market. Harga belum finalize lagi kan. So cerita dia tuan-tuan puan, boleh buka kat MITI, ada lagi 2 hari. Kalau anda lihat kat situ kan, tinggal lagi 2 hari tapi permohonan nampak tu cuma ada 16 sahaja. So apa maksudnya tu kan? Maksud dia faham-faham je lah kan. Maksudnya buat masa ni pelabur-pelabur Bumi Putra shy away lah. Shy away kenapa? Sebab lately ni kebelakangan ni kan, semua saham-saham IPO yang masuk dalam Bursa Malaysia did not fare well. Dia tak naik tinggi lah. Kebanyakannya lepas buka dia jatuh ke bawah, atau dia buka-buka terus ke bawah. Jadi dia ada 2 sebab lah. Satu pasal memang market lemah lah, disebabkan kerana pengeluaran dana asing yang berterusan selama berminggu-minggu di Bursa Malaysia tu kan. Nombor 2-nya, Bursa Malaysia sudah jatuh di tipe tangga yang menyebabkan tarif-tarif yang dikenakan oleh Amerika Syarikat tu tadi kan kepada seluruh dunia, menyebabkan market lagi ke bawah lah kan. Bila market ke bawah, kebanyakan pelabur-pelabur mengambil tindakan untuk tunggu dan lihat. Itu cerita dia. So adalah tu yang 16 orang yang tak tunggu dan lihat kan. So chances are kalau 16 permohonan tu kan, anda boleh dapat lah semua saham-saham tu kan. Tu cerita dia. Dan ada kemungkinan saham tu tak akan habis dijual di MITI. Dia akan berlaku clawback. Dia akan pass saham-saham yang tak habis dijual atau ditawarkan di MITI ni kepada pelabur-pelabur awam Bumi Putra dekat awam nanti untuk balloting. Tu satu hal lagi kan. So buat ketika ni, buat masa ni, FY pun sideline dulu kan, sebab keadaan pasaran tak menarik kan. Nampak going forward mungkin saham-saham IPO ni akan undersubscribe kan. So siapa yang apply tu all the best FY ucapkan kan. Itu cerita dia tuan-tuan puan. So nak input-input saham daripada FY, follow jangan lupa. FY akan cerita pasal saham-saham di Bursa Malaysia dari masa ke semasa dalam FY nya social media ni. Alright tuan-tuan, bye.